Selamat datang kembali ke YouTube channel Da'i Hasri. Kali ini kita di dalam slot terjah fizikal. Jadi tu hari kita dah pergi ke Loken, kita dah pergi ke Ipoh lah. Senang cakap trip kita di Ipoh. Jadi sebagai seorang orang asal daripada daerah Petaling, gua rasa macam kena buat lah kan. Satu trip, bukan trip lah, tapi kita boleh kata terjah fizikal di kedai-kedai record store yang ada di daerah Petaling. Bila kita cakap daerah Petaling ni kat mana? Dia meliputi Petaling Jaya, Puchong, Shah Alam dan kawasan-kawasan sekitarnya lah, termasuk Subang Jaya dan lain-lain lah. Jadi di dalam slot yang kali ni, gua akan tunjuk pada luaran semua pasar karat dan juga kedai-kedai record store yang ada di sekitar daerah Petaling. Jadi let's go kita. Destinasi pertama kita pagi ini adalah di pasar karat Kota Damansara. Tu kita boleh nampak kat sana tu. Pasar karat Kota Damansara adalah salah satu daripada pasar karat yang masih bertahan di daerah Petaling. Kenapa gua kata yang masih bertahan? Sebab kebanyakan pasar karat lain di daerah Petaling ni semua dah ditutup. Ditutup bukan kerana tak laku ataupun tak ada pengunjung. Ditutup sebenarnya lebih disebabkan apa ni lah, sebab ialah daerah Petaling ni adalah daerah paling membangun dan paling sibuk sekali di seluruh Lembah Kelang kan. Jadi biasanya majlis bandaran dia ada plan-plan tertentu lah untuk buat apa lagi apa semua kan. Jadi kalau dia agak-agak macam tempat tu mengganggu ke apa, dia nak gunakan area tu untuk buat apa-apa, dia akan halau lah senang cakap kan. Macam lu orang mau boleh tengok lah, nak cari parking pun satu cabaran ni. Ramai orang ni. Gua pun sebenarnya tak pasti kat sini kalau kita boleh dapat lagi tak barang-barang yang kita cari. Lah itulah dia, kaset, CD, mobil hitam kan. Macam dulu gua tahu ada 3-4 seller jugalah yang menjual barang-barang macam tu. Tengok tu parking tak ada. Aduh hai, dahsyat betul lah. Okey, jadi kita dapat parking agak jauh nak jalan. Boleh lah kan. Jadi macam tu lah, macam gua kata lah. Sebab ini salah satu daripada pasar karat yang masih aktif di Lembah Kelang. Jadi sebab itulah, tengoklah kan, dia menjadi tumpuan ramai lah. Macam sebelum ni gua tahu ada lagi pasar karat lain seperti di Damansara Damai salah satunya. Tapi itulah, kebanyakan pasar karat ini semua macam gua katakan, dia tak bertahan lama. Sebab salah satu dia diganggu oleh pihak-pihak tertentu lah kan. Jadi jom lah kita pergi tengok apa yang ada kat sini. Dulu gua tahu sini adalah jual kaset-kaset juga sikit kan. Tapi sekarang ni gua tak pasti. Harap-harap kita boleh jumpa lah barang-barang yang kita nak tu kan. Alright, jom.
Betul-betul besar kan, nampak. Sampai dia terbahagi pada beberapa tempat. Belah sini pun ada. Kat JNT ni. Makan duit. Alright, jadi kita dah settle dekat Pasar Karat Kota Damansara. Jadi seperti lu orang semua boleh tengok tadi, dia lebih kepada baju-baju lah. Jadi memang ada banyak jualan. Dia punya kawasan jualan dia pun luas kan. Dia buat macam bentuk pulau gitu kan. Memang ramai orang juga boleh tahan. Peniaga-peniaga pun boleh ramai. Tapi itulah, dia lebih kepada crowd-crowd yang mencari baju-baju bundle, pakaian-pakaian, kasut-kasut bundle. Jadi kalau lu nak mencari CD atau kaset ataupun piring hitam langsung tak nampak tadi. CD ada sikit, kaset pun ada sikit. Tapi biasanya kebanyakan kaset-kaset biasa lah. Jadi kalau lu orang yang nak mencari metal, rock ke, grunge lama apa semua, sini dia kurang sikit lah kan. Dan harga-harga dia bukanlah harga jackpot macam kita boleh dapat kat Loken hari tu. Jadi seperti yang gua dah boleh duga lah sebenarnya kan. Barang-barang biasa je lah. Adalah tadi nampak kaset Napalm Death Scum, tapi harga dia pun boleh tahan lah kan. Lepas tu adalah kaset-kaset rock Melayu pula, kebanyakannya era awal 2000-an lewat 90-an lah, jenis-jenis macam Himalaya apa semua ni. Kita barang biasa lah tu, kalau kita tengok kat online pun ramai je yang menjual benda-benda macam tu kan. Pada harga RM25 tu semua boleh lah kan. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita pergi ke destinasi seterusnya. Di daerah Petaling ni memang ada banyak tempat jualan-jualan macam ni. Pasar Karat mungkin Kota Damansara ni antara yang terbesar lah. Lepas tu tak dilupakan kita juga ada Kompleks M-Corp. Itu memang yang paling besar yang berada di dalam bangunan. Lepas tu ada lagi beberapa kedai-kedai lain, kedai-kedai record store apa semua, yang gua nak highlightkan lah. Okay, jadi jom kita pergi ke destinasi seterusnya. Okay, tempat kedua kita nak pergi hari ini adalah di Subang Jaya. Ini adalah salah satu kedai kaset, CD dan piring hitam yang masih wujud di daerah Petaling ni lah. Teenage Hit Records, Kepala Remaja, rakaman Kepala Remaja. Inilah dia. Cuma specialnya sebab hari ini adalah minggu di mana ada jualan di depan Teenage Hit Records. Jadi jualan macam ni biasanya satu kali dalam masa 2 bulan. 2 bulan sekali lah, senang cakap. Jadi ada banyak lah apa peniaga-peniaga kecil-kecilan, peniaga-peniaga CD dan kaset serta piring hitam kecil-kecilan yang akan dijemput untuk meniaga di hadapan Teenage Hit Records. Yang ni dia special sikit lah. Jadi bukan saja barang-barang dekat dalam Teenage Hit Records yang kita boleh tengok hari ni, tapi juga barang-barang yang dijual oleh peniaga-peniaga di luar ni. Okay, jadi jom kita tengok. Ini antara peniaga-peniaga yang buka hari ni lah. Dia setiap 2 bulan sekali, biasanya 2 bulan sekali, dan pada hari Ahad lah biasanya dia buat.
Jadi kalau nak tahu event ni bila dia buat, follow lah dia orang punya IG Teenage Head Records. Kebanyakannya masih tengah set up lagi. Dia orang start pukul 11 pagi untuk set up ni semua. Ni belum buka lagi ni. Baru nak set up. Jom kita pergi tengok dalam kedai dulu lah. Ini Head Records. Oi. Hey, bro. Orangnya kat dalam, kedai kat luar. Inilah event record store ni. Dekat sini gua pernah dapat jackpot kat sini ni. Sebelum ni gua pernah dapat kaset White Lion first album. Ni tengok. Ada Uriah Heep RM15 je. Sini banyak jackpot sebenarnya. Cuma kita kena rajin menyelam lah kan? Sebab dia ada banyak kotak-kotak kat sini. Dan kaset-kaset dia bercampur aduk. Teenage Head Record ni lebih specialized untuk piring hitam lah, terutama sekali. Biasa orang datang ni nak cari piring hitam. Tapi pasal kita bajet tak berapa power sangat lah kan. Jadi biasanya gua cari kaset lah. Kedua gua cari CD. Kalau kat sini kaset-kaset dia yang mahal punya lah, yang ada harga. Kalau yang tadi tu semua jackpot, kat sini ada harga dia lah, kita boleh tengok. Ada RM85, RM70 ada macam depan deck ni kan. Dia letak lah RM70 sebab dia tahu kaset-kaset yang orang cari. Dan juga kaset-kaset kat sini sebenarnya dia lebih pada consignment lah. Orang letak barang kan, tumpang letak barang. Antara dia lah. Dah siap set up dah nampak kan. Dia nampak ada beberapa kaset. Search di isu. Tak minat lah hari isu. Okey, kat luar ramai dah. Mula set up siap dah. Kita menyelam sekejap. Seller ni banyak kaset lama nampak kan. Menarik juga. Magnet nampak. Yes, boss. Tu harga. Boleh bagi diskaun lah. RM10. Kalau yang banyak. Great. Right. Jadi bersama dengan kita adalah salah seorang peniaga di Teenage Head Record hari ini. Ini nama Instagram apa? Black Gold Distro kan? Black Gold Store. Black Gold Store. Black Gold Store MY Instagram. Macam mana perniagaan setakat ni? Boleh lah. Okey kat sini biasa ada dia punya crowd dia lah. Dia punya
Dia punya apa, yang cari barang-barang macam ni kan. Jadi barang-barang kau ni fokus kepada CD ke, kaset ke, piring hitam ke, promote sikit. Semua ada lah setakat ni untuk format fizikal yang biasa lah. Piring hitam, vinyl kan. CD dengan kaset lah. Yang paling laku terjual selalunya? Ya, tak boleh nak cakap lah, tapi biasanya vinyl lah. Vinyl lah, okay. Kau selalu berniaga dekat mana? Selain daripada, yang ni kan 2 bulan sekali je kan? Yelah, ni kat sini 2 bulan sekali. Kalau yang kerap masuk dekat Subang, SS15, Wala Kabut Sale. Tapi sekarang ni baru set up physical store dekat Port Dickson. Oh, physical store maksudnya macam kedai macam ni ke macam mana? Kedai macam THR ni lah. Tapi konsep dia lain sikit lah. Ada studio, lepas tu ada barang-barang baju-baju semua, kasut, dan bawah tu ada kafe lah, boleh lepak santai minum. Atas tu ada barang-barang macam ni lah. Habis waktu perniagaan dia macam mana? Dekat PD. Dekat PD Isnin je cuti. Buka pukul 3 sampai 12. 3 petang sampai 12 malam. Oh, maknanya sekarang kau dah tak dekat Kelang kan ni? Ada juga, online ada. Online masih ada lah. Cerita pasal PD kan, setahu aku pasar karat Port Dickson dah tak ada kan? Dah kurang lah. Dulu ada dekat depan tu, kat bus stand tu. Dia orang kata tak tahulah apa hal dah. Dia orang ni nak kata tak ada crowd, ada je. Belah mana PD tu? Nanti mungkin kita boleh turun sana tengok. PD betul-betul dekat, kira berdepan dengan, nak kata berdepan tak sangat lah, tapi dekat-dekat dengan bus stand PD tu lah. Bus stand PD. Nama kedai tu Ruang Abstrak. Kita collab dengan diorang, letak barang kat situ lah. Dia punya barang pun ada jugalah, vinyl CD. Kita pun jual juga player-player, kalau nak beli player ke apa-apa semua ada lah. Boleh lah follow kita punya Instagram Black Gold Store MY Instagram. Facebook pun sama juga, dengan satu lagi Ruang Abstrak punya Instagram, dengan TikTok lah. Kita bersama dengan kedai ni punya owner. Apa nama kedai ni lagi sekali? Hardgraph. Artcraft. Hardgraph Records.
Saya Nick. Mr. Nick Mr. Nick. Okay, so Mr. Nick, macam mana bisnes sekarang? Okay ke? Okey lah. Sebab makin ramai orang muda mula start lah, mula main LP lah. Kalau dari segi jualan lah, you punya LP ke CD ke kaset yang banyak jual? LP lah. LP lah kan. LP, lepas tu CD lah. So mostly you punya crowd yang datang ni Gen Z ke? Gen Z pun ada lah. There's a Gen Z surge pun, kan? There's a surge of interest kan? Ada lah sebab mungkin dia orang dah bosan lah dengan streaming kan. Kena ada benda dia boleh pegang, rasa kan. Macam mana boleh dapat idea nak buka record store ni? Oh, ni dah lama lah. Dah buka sini tahun 2012 I start. Kedai ni? Betul. This particular shop? Wah, dah lama lah maknanya kedai ni So senang cakap dah lebih dari 10 tahun lah Lebih 10 tahun lah. Wah. Niaga. So you punya stock ni kebanyakan daripada US ke macam mana? US, kebanyakan US. US lah. US. See. Ada used juga yang kita beli dari collector yang nak let go dia punya barang kan. Faham? So kita ada CD pun, sekarang kita tambah CD, kaset pun ada. Macam-macam lah dia punya selection kan. I see. Yang kalau dapat murah, rasa kita boleh jual, okey lah. Betul. So agak-agak Mr. Nick, berapa lama lagi you akan terus dalam this industry? Sebab this kind of industry dah macam hampir ni kan. Tapi yalah, mungkin dia akan naik juga sebab dengan sokongan daripada generasi baru kan. Betul. Bagi industri ni, kalau cakap nak dia berkembang kan, kita memang bergantung kepada generasi baru lah. Yang bagi kita kan, kita pun dah 50 over dah slow sikit lah kan. Ada nak buat bagi nampak macam lagi menarik ke? Ni nampak macam ada tempat minum sekali, ada kopi. Kita dah mula jual kopi. Siapa-siapa nak datang, nak dengar, dia busy. nak minum, relax sikit kan. Okay, ada peluang lah. Okay. Sikit masa lagi kita akan buat akan sediakan player untuk listening. Oh, nice. Dengan headphone lah, untuk kaset, untuk CD, untuk vinyl. Saya teringat macam Tower Records dulu So customer boleh beli, terus dengar, atau dia boleh dengar yang kita punya benda kat sini, atau yang kalau dia bawa sendiri punya LP, kaset, CD pun boleh lah. Kita akan sediakan player semua dengan headphone. Alright, so ni dia buka setiap hari ke macam mana? Setiap hari kecuali Ahad. Kecuali Ahad lah. Dari 10 pagi? Weekday 10 pagi sampai 5 petang. Hari Sabtu 11 pagi sampai pukul 5 petang. Destinasi kita kali ni Bumstall Records. Yeah. Kita bersama dengan owner Bumstall Records. Macam mana sebut Bumstall ni? Bumstall ni bahasa Sweden yang bermaksud besi panas. Besi panas berapa lama dah? Kedai ni daripada 2019 sebelum Covid, bulan 9, 19, 10 macam tu.
Sebelum ni meniaga macam mana? Dekat online ke? Sebelum ni first kali just macam bawa box kecil, kita pergi dekat Agi, kita pergi dekat record store day macam tu tau. Lepas tu kita pergi dekat macam dia macam flea market, kita join macam tu. Lepas tu online kita ada buat juga. Kita ada web store kita sendiri. Dan the last tu baru kita buka kedai. Ni buka kedai disebabkan barang dah terlalu banyak lah, lebih kurang. Betul. Sampai tak muat bilik bising lah. Dengar cerita hari tu kedai ni ada kejadian sikit kan dekat studio ni lah. Sebenarnya tempat ni bertempat di studio Area 51 kan? Betul. Area 51 Taman Medan. Betul. Dengar cerita hari tu macam ada kejadian sikit lah kan, terbakar apa semua kan? Betul. Kejadian masa tu seingat aku bulan 9 atau bulan 6 tahun lepas. Habis, kedai aku ni habis. So kalau nak tengok, ini dia yang tinggal, yang atas ni. So ini je lah yang sakit-baki ada. Nak kata boleh dikatakan hampir dalam 400 piring hitam aku hangus. Satu pun tak dapat selamatkan kecuali yang atas ni. CD dah ada 800 keping. Habis, memang tak dapat diselamatkan. Punca dia biasalah lita pintas. Jadi yang sekarang ada ni adalah barang-barang baru lah. Barang-barang baru. Kebetulan aku sebenarnya dapat support daripada kawan-kawan banyak. Lepas tu banyak daripada budak Europe yang masa kejadian tu esoknya diorang banyak keep calling aku, email aku apa yang diorang boleh bantu. Berapa lama recovery? Recovery tak lama pun. Masa kebakaran tu bulan 9 lah kalau tak salah aku. Bulan 9. Lepas tu landlord pun dia willing nak membantu. Dia nak buatkan balik semua ni. So dalam sebulan tu dah siap lah. Sekejap pun, tak lama pun. Tak ada kemalangan jiwa lah? Alhamdulillah tak ada. Dia jadi pukul apa? Kita masa tu kebetulan Ironbird nak buat video klip tau dekat studio depan tu. So kita macam aku dengan member aku kat bawah, just macam biasa. Kita datang, kita buka lampu dan kita turun bawah untuk makan. Dan rasanya dalam 15 minit ke 30 minit macam tu lah. Kalau ada seorang kawan tu menjerit, dia kata blackout. Lepas tu dengan diorang rasa panas tau. So itulah segalanya sejarah. Macam mana operasi sekarang kat sini? Hari-hari apa yang ada? Kalau kedai ni kita buka hari satu hari je, hari Sabtu. Sabtu saja. Kalau Jumaat tu kita biasanya base appointment. Contoh macam hari ni kita buat abang ramai nak datang. So kita buka lah. Ya, operasi malam lah. Operasi daripada pukul 5 petang sampai pukul 2 pagi. Sampai pukul 2 pagi. Yes. Macam mana jualan dekat sini? Sini boleh dikatakan aku bukan nak cakap lebih ke apa tak. Sebab sini yang paling banyak sekali yang aku jual pink hitam. Sebab aku salah satu kedai yang dedicated yang bawa pink hitam extreme metal. Tak kisahlah thrash metal, death metal, black metal, janji apa-apa extreme. Barang-barang baru lah ke lama? Plus banyak. Kalau macam yang barang lama ada juga yang kat use yang kita letak. Barang yang kadang dah lama ke dalam pink hitam, dia makin lama makin valuable benda tu. So baru pun ada, kita ada letak sini yang reissue, yang remastered. Semua ada yang kita bawa juga ekstrim. Senang cakap ni semua adalah barang-barang dari distro lah. Betul. Syarikat luar semua kan. Okay, ranging price? Ranging price, orang kata kita antara yang paling murah lah yang dekat Malaysia. Lagi-lagi yang menjual extreme metal. Kalau tak percaya, korang boleh check it out sendiri kat web store aku www.vamstarrecord.com, dan boleh tengok segi harga aku dengan harga-harga yang kedai-kedai lain. Sejauh beza tu. Yang kata aku lah, sebenarnya physical store ni salah satu boleh dikatakan agak dying jugalah. Sebab diorang nak survive benda tu bukan benda mudah. Dia susah sebenarnya. Kita perlukan support daripada korang. Nak ikutkan generasi baru pun sekarang rasanya dah macam kurang dah nak dengar physical ni. Ada tapi tak banyak. Tapi orang yang mendengar fizikal ni, aku nak ucapkan terima kasih lah kerana masih lagi berpegang pada physically. Itulah muzik. Sitting down, all in my chest. And there's your heart beginning to trust.
Okey, jadi ini adalah bahagian terakhir untuk episod jejak fizikal daerah Petaling. Inilah dia punya pinnacle dia, M-Corp Mall. Orang kata kalau peminat kaset dan CD di daerah Petaling ni, kalau tak datang ke M-Corp Mall ni, tak sah lah. Sebab ini adalah dia punya pinnacle dia lah. Inilah dia punya ultimate pasar karat. Satu-satunya pasar karat di Malaysia yang terletak di dalam shopping mall. Sejuk lah senang cakap. Ini pioneer lah kan. Tak pasti kalau satu-satunya, rasanya macam ada juga yang lain sekarang ni. Tapi ini adalah pioneer dia lah. Kalau kita tengok pengasasan dia pada tahun 1957, tak silap gua. Mula-mula tadi. Jadi gua sengaja pilih hari ni sebab hari ni tak ada event. Biasanya M-Corp Mall ni kadang-kadang sebulan ada 2 kali atau 3 kali lah ada event kan. Tapi kali ni gua sengaja pilih hari yang tak ada event untuk kita tengok macam mana keadaan M-Corp Mall pada minggu-minggu yang tanpa event lah. Maksudnya adalah peniaga-peniaga yang memang tetap dekat sini lah. Inilah dia. Ada mereka yang tak pernah datang ke M-Corp Mall, ni khas untuk diorang. Nah, ni peniaga wajib di M-Corp Mall. Ground floor, Waste Record. Mana logo Waste Record? Tunjuk sikit. Tak ada pun. Tak ada lah. Ni lah. Ni Waste Records. Jadi ni antara tempat-tempat yang wajib dituju lah kalau kita pergi ke M-Corp Mall ni kan. Sentiasa ada barang-barang menarik. Jackpot. Nampak ada poison. Dah berapa lama dah Zul berniaga di M-Corp Mall? Secara full time sudah 5 tahun lah. Ini dah tahun yang ke-6. Sebelum ni saya just join mana-mana event kecil-kecil tu sebagai tempelan sajalah. Kali ni memang betul-betul full time lah. Sabtu dan Ahad memang di M-Corp Mall saja. Macam mana jualan di M-Corp Mall sekarang ni? Okey ke? Alhamdulillah. Tapi from time to time tu adalah peniaga kan pasang surut. Tapi setakat ni masih kekal. Boleh lah kan. Alhamdulillah sekali. Kalau macam barang-barang di sini lah, macam yang kita tengok ni ada kaset, ada CD, ada peda hitam. Mana satu yang paling popular di kalangan pembeli-pembeli zaman sekarang ni? Dia bergantung pada yang pembeli. Tapi antara 3 medium ni, CD antara yang popular lah. Diikuti dengan rekod dan kaset. Tapi ada ketika juga pembelian LP melebihi pembelian CD. Tapi demand still ada daripada generasi baru dan generasi lama. Setakat ni 3 medium ni amat relevan lah bagi diorang lah untuk merasai fizikal lah. Bila dia cakap generasi baru ni, Gen Z lah. Maksudnya diorang ni diorang lebih pada pena hitam ke macam mana? Apakah muzik-muzik yang selalu diorang cari sekarang ni? Biasanya
muzik-muzik yang dia cari ni muzik-muzik yang dimainkan di platform TikTok. Macam lagu daripada Pixies kan. Tapi kebanyakan Gen Z akan membeli CD lah. Dan juga ada Gen Z yang membeli kaset. Sebab ada antara mereka yang berjaya mendapatkan Walkman yang baru yang dibeli di talian. Macam CD pun ada juga yang baru dijual di talian. Macam rekod ni diorang agak pricey sikit nak beli, tu yang diorang tumpu pada CD dan kaset saja. Okay. Oh, baru saya tahu rupanya diorang ni banyak ambil influence daripada TikTok lah, maksudnya apa yang popular kat TikTok diorang akan cari macam tu Antara faktor-faktornya lah. Kalau lagu yang dimainkan oleh rakan-rakan sebagai background untuk reel ataupun short video tu, akan cari siapa nyanyi lagu ni, siapa artis tu. Dari situ diorang check online dan diorang discover album ni dan diorang cuba cari. Macam recently lagu-lagu daripada filem Stranger Things tu agak ramai yang mainkan, dan tu diorang cuba cari lah kaset Kate Bush, kaset artis macam Prince, daripada Michael Jackson. Diorang akan cari ke lah. Jangan lupakan fizikal lah kan, sebagai medium yang real lah bagi saya kan. Tapi tak ada masalah nak dengar online, dan pada masa sama cuba support beli fizikal juga lah. Tak kisahlah yang baru ataupun yang use juga, yang digunakan. Ni antara pot jackpot juga ni. Kat sini selalu dapat barang menarik. Cuma kena rajin-rajin selam sikit lah. Sebab barang dia ni, mana-mana orang yang selalu main kat Angkop tahulah. Sentiasa ada di dalam kotak-kotak macam ni. Nampak? Banyak lagi kotak tu. Rajin tak rajin je kita selam. Ni owner dia. Ni pot jackpot. Kau pecah rahsia Area ground floor ni memang tempat-tempat yang cukup aktif lah dan busy. Orang akan selalu datang dekat area ground floor. Ni juga kita ada seorang brother daripada Bagan Datuk. Dia selalu aktif dekat sini juga. Ulang-alik kan? Ulang-alik daripada Bagan Datuk ni. Ni kita ada Arkam ni keset. Mana? Ada Murni. Arkam. Nampak? Rare. Ni dia antara keset yang company yang dah tutup lah, Arkam. Ada Murni. Ustaz Syahri ni. Ni brother ni pun ada ni Keset-keset rock kapak nampak. Ada Ababil, ada Rockers kan. Jadi Angkop Mall sentiasa ada barang-barang menarik macam ni, nampak? Kan? Ababil. Lu nak, lu mari. Kan? Dia beberapa lagu dia ni masa ni pakai semua. CD first pressing. Ni Bon Jovi first pressing pun ada.
Bukan first pressing. Sebab sebelum saya main CD ni. Sebelum saya main CD. Saya cari Dynamic Crowd. Nanti akan tengok lagi. Jadi selain daripada peniaga-peniaga yang di not kios-kios ni semua, di sini juga ada banyak kedai-kedai kedai-kedai yang sewa di dalam lah, macam ni salah satu dia. Kebanyakan dia orang ni piring hitam lah kan. Ni antara dia lah, jual piring hitam, tapi ada terselit juga CD dan kaset kadang-kadang. Ni salah satu, boleh kata setiap tingkat kat sini ada peniaga-peniaga yang menjual khas untuk peminat kaset, CD dan piring hitam di Angkor Mall. Sekarang kita berada di ground floor. Sekejap lagi kita pergi ke tingkat-tingkat yang lain. Ni ada satu Jolly Music. Jolly Music ni samalah macam tadi juga, dia jual piring hitam, CD. Dan ini antara kedai muzik paling lama di Angkor Mall, Victoria Music Center. Dulu kedai dia dekat depan, sekarang dia dah pindah ke belakang. Kedai ni sama juga, dia jual piring hitam, baju, CD dan juga ada sedikit kaset lah. Okey, jadi jom kita pergi ke lower ground pula, LG. Oh ya, sebelum kita turun ke LG ada lagi satu kedai juga dekat sini. Ini pun sama juga. Jadi macam gua cakap tadi, di sini memang banyak ada kedai-kedai macam ni lah. Nampak? Ada lagi kedai jual kaset, CD dan piring hitam. Okey, jadi jom kita turun bawah. Jadi seperti yang gua katakan, gua sengaja pilih minggu ini sebab ini bukan minggu yang ada event, sebab kita nak tengok kedai-kedai dia dengan betul lah. Sebab kalau minggu event banyak peniaga-peniaga dari luar. Jadi ni semua yang peniaga-peniaga tetap lah. LG ni lebih kepada barang-barang antik. Tapi ada juga beberapa peniaga yang menjual kaset, CD dan juga piring hitam. Macam ni contohnya, di mana barang-barang antik diselitkan bersama dengan CD-CD dan kaset. Lepas tu ni ada juga kedai yang sepenuhnya menjual kaset dan CD saja. Tengok tu. Kedai old school. Macam mana kedai old school punya jualan, okey ke? Okey, sale okey terbaik. Dia juga ada jual piring hitam, kaset dan CD juga dekat sini. Dia baru barang-barang ni. Ini sebahagian daripada kedai dia ni, Antique Depot.
Dan kat sini pun ada satu lagi kedai yang antara gua punya favourite kedai lah. Pasal dia ni memang banyak barang-barang menarik selalu. Ni kedai dekat tepi rem ni. Ni dalam laci ni semua kaset. Ni antara yang menarik. Kan? Kita tengok apa ada. Tengok tu. Punya banyak. Banyak no barang dia. Lagi. Ni memang kedai yang gua recommend. Kadang setengah orang dia terlepas pandang kedai-kedai macam ni. Betul. Sebab selalunya kalau kedai-kedai yang macam ni, dia orang lebih fokus pada piring hitam. Tapi untuk kedai ni tidak. Kedai ni dia ada piring hitam, CD dan juga kaset. Semua pun dia bedal. Nampak? Okey, jom kita tengok kat tingkat lain pula. Okey, jadi kita pergi pula ke tingkat 1 kali ni. Boleh tengok kat sini. Jadi setiap tingkat daripada lower ground, main entrance, ground floor, level 1, level 2, level 3, semuanya ada harta karun. Jadi sama juga seperti di tingkat ground floor dan juga LG, di mana ada kios-kios dan juga ada kedai-kedai muzik. Sini pun sama. Selalunya belah kiri tu kurang sikit lah. Kalau ada pun peniaga-peniaga yang datang berniaga kadang-kadang yang bukan permanent lah. Ni juga ada jual barang-barang speaker, barang-barang audio. Ni ada kedai yang juga menjual piring hitam, CD dan kaset. Ada kaset sikit kat sini, kita boleh tengok. Sini pun ada lagi satu kedai small pun sama, jual CD, piring hitam dan juga kaset. Ni pun ada kedai Groove. Yang ni jual barang-barang audio. Tapi ada juga piring hitam. Dekat dalam ni gua pernah dapat jackpot. Banyak kaset-kaset. Dia tak display. Jadi kebetulan masa tu ternampak barang-barang tu baru masuk dekat dia kan. Orang tumpang letak. Aku dapat jackpot lah time tu. Ni ada lagi Crossroad Records. Lambat babe. Go dalam. Pak. Jadi boleh kata, kalau orang katalah CD piring hitam dengan kaset ni dah mati kan, datanglah ke Angkor Mall. Lambat benda-benda ni. Ramai masih menjualnya. Okey, jadi jom kita pergi ke tingkat 2 pula. Ni ada lagi nampak Irama Malaya. Sini. Kaset rock kapak ada dijual di sini. Nampak? Ada Wizards, ada Bloodshed. Dan sini pun ada Pos Malaysia untuk kemudahan
peniaga-peniaga di sini kalau ada jual online dia boleh terus post ke situ. Alamak, gua dah macam promote Angkor Mall betul-betul ni. Ni pun ada juga Mystic Dan. Ni antara yang selalu lah peniaga dekat sini jual CD dan piring hitam. Mungkin ada yang masih ingat Brother Ami. Dulu dia selalu di Nebula Heavy Metal Shop di Komplek Campbell, Kedai Jais. Ada lagi satu kedai kat belakang ni, gua lupa. Tu ada Trans Music dekat belakang tu pun ada. Dan ni adalah kedai Psychos Enterprise. Ni pun barang banyak kat ni. Tapi dia tak buka kot ini. Dia juga mungkin keluar rehat kot. Ni kedai dia cantik. Barang-barang dia memang banyak. Menarik. Luar ni pun boleh nampak. Okeylah, jom kita naik atas. Macam ni lah. Nampak? Setiap tingkat boleh nampak. Setiap tingkat. Tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1. Ground floor dan juga paling bawah tadi adalah LG. Semua ada jual benda-benda ni. Tapi atas ni dia lebih pada mainan. Kalau peminat-peminat mainan, atas ni tempat tumpuan dia lah. Tapi ada satu kedai kat sini, dia banyak jual baju-baju metal. Ada cap-cap, band-band metal. Jadi kalau lu orang semua yang nak mencari baju-baju metal ke apa kan, tingkat paling atas, naik tingkat paling atas. Oh ya, ni ada analog besar, kaset besar yang dibuat display kat sini, menunjukkan inilah Angkor Mall. Nampak tu? Kaset besar. Sex Pistols, Never Mind the Bollocks. Ikutkan gua sendiri pun jarang naik paling atas ni. Sebab atas ni memang dia dah lebih ke arah baju-baju bandel, baju-baju dan juga mainan-mainan lah. Tapi ada satu kedai yang cukup menarik di sini, di tingkat paling atas ni, iaitu kedai daripada Jepun, Monolith. Ni kadang-kadang kita boleh dapat lah CD-CD daripada Jepun and CD Japan Press dekat dalam ni. Lama tak tak masuk. Dia orang baru buka juga ni, baru beberapa bulan rasanya. Ni antara kedai yang cukup menjadi tumpuan ramai lah kat sini. Okey, jadi inilah hasil yang kita dapat di daerah Petaling, daerah gua sendirilah. Ya, banyak tempat kita pergi, tapi majoriti barang-barang yang gua tak berapa minat lah. Kalau ada minat pun sebab harga dia mahal. Yalah, kita nak mencari jackpot untuk video-video ni kan. Mana-mana yang murah kita sapu lah kan. Kalau harga mahal gua beli juga sebenarnya. Tapi kalau gua memang tak ada benda tu, tapi majoriti barang-barang yang tadi semua, yang mana yang gua berkenan, gua dah ada kaset-kaset dia. Macam contoh Poison, Flesh and Blood tu, gua memang ada kaset tu. RM40 gua tak belilah kan. Tapi kalau benda dalam RM10, RM15, gua sapulah kan. Macam Vixen ni. Ini dapat kat kedai kaset dekat dalam apa ni lah, yang Angkor Mall yang bawah tu, yang kita buka laci kan. Dalam dia ada banyak kaset lah. Gua dah cakap dah, kedai tu memang banyak barang-barang macam ni. Kadang-kadang dia terselit-selit. Ini gua dapat RM10 je, sebab tu kita sapu. Benda murah. Walaupun gua dah ada kan. Yang ni Flotsam and Jetsam. Ini dapat dekat apa, Uncle Cina tu lah, yang Andrew tu. Yang gua ada cakap kena tengok dalam kotak-kotak tu semua kan. Sebab dia memang barang dia banyak kan. Kadang-kadang mesti ada terselit ni, metal rock lama semua kan. Mesti ada terselit. Ni salah satu contoh dia. Elok terpampang Flotsam and Jetsam kan. Gua nampak apa lagi nak tunggu, sapu lah kan. Kaset ni memang gua pun tak ada lagi kan. Lepas tu lagi satu yang band ni, Andrew ni, harga kaset dia memang murah lah, RM10 je brother kan. Memang untung kan. Satu gua tak dapat. Ini kalau anda kata jual RM40 sekalipun, gua tetap beli pasal gua memang tak ada kaset ni kan. Dan tiga ni adalah CD first pressing
yang gua dapat dekat Moment Kita. Moment Kita ni yang apa tadi gua ada tunjuk kan, CD-CD first press pun kan, yang gua angkat Bon Jovi, tapi Bon Jovi tu bukan first press lah. Gua ada Bon Jovi first press kan, tapi yang 3 ni CD-CD first press dia memang gua tak ada lagi lah. Yang Dio ni gua ada lah sebenarnya, tapi 2 ni gua tak ada lagi. Quiet Riot QR3 ataupun Main Attraction. Ni first press CD lah, nampak. Kita nak kenal CD first press tahun 80-an ni senang je. Dia jenis-jenis kan, dia jenis-jenis macam ni. Dan ini Cinderella first press pun sama juga, nampak. Nah, dia jenis. Dia era 80-an memang dia buat jenis lagi untuk CD-CD dia. Masuk tahun 90-an baru dia letak macam color-color macam tu kan. Nampak. Dia pun sama. Ni Mercury Polygram. Macam tu juga lah. Jadi ini adalah hasil di pasar karat dan juga Komplek Angkor dan juga kedai-kedai record store di sekitar daerah Petaling, daerah gua sendiri. Macam barang-barang memang baik. Cuma untuk kedai-kedai yang gua dah bagi tips ni, memang lu orang kena selongkar sikit lah. Macam Andrew ni memang kena selongkar, banyak kotak dia. Yang Vixen ni pun sama, dia dalam laci-laci kan. Kena selongkar lah. Sebenarnya banyak je lagi kan kaset-kaset apa metal-metal lama, rock lama apa semua kan. Kedai ni dia kenal barang sebenarnya. Nak kata kenal tu tak apa-apa kenal lah kan. Kita boleh kata ada kaset tu yang mana dia tahu artis tu dia letak harga agak tinggi lah. Kadang-kadang RM35, kadang-kadang RM40, RM25. Tapi kalau yang macam dia tak tahu tu band apa kan, macam contoh Vixen ni, mungkin dia tak tahu ni band apa. Jadi dia letak lah RM10. Jadi kat situ jackpot lah untuk kita kan, senang cakap. Ada je kreator apa semua kan sebenarnya. Kalau buka semua laci, dia ada 8 laci sebenarnya kan. Buka setiap laci tu ada je kreator kan, dan nampak Metallica apa semua. Tapi pasal band-band tu mungkin dia tahu, dia kenal. Jadi dia letak harga yang agak tinggi. Yang mana yang dia tak kenal, dia tak tahu barang, ni dapatlah RM10. Sebenarnya sebelum ni banyak dah gua dah pernah dapat daripada kedai dia. Ada band heavy metal Jepun yang dia tak tahu band apa, dia letak RM10. Jadi kat situ kita dapat jackpot kan. Dan gua pun memang kalau kaset-kaset macam contoh ni Flotsam Jetsam ni, benda yang gua tak ada, gua boleh beli untuk harga mahal. Tapi kalau benda dah ada, malas nak beli mahal-mahal kan. Kalau macam ada RM10, RM15, kita sapulah, kita boleh simpan buat extra. Jadi itulah antara dia. Okey, sekarang kita dah nak masuk bulan puasa. Jadi selamat berpuasa pada semua sahabat-sahabat follower YouTube channel Dain Hazri. Konten-konten sebegini kita direhatkan sebentar lah untuk bulan puasa kan. Pasal bulan puasa nak berjalan, pergi buat terjah-terjah ni penat sikit lah kan. Lagi satu pasal kita memang nak rehat lah, nak fokus pada benda-benda lain kan. Kita akan teruskan konten terjah fizikal selepas raya, insyaAllah. Kita akan pergi ke banyak lagi tempat-tempat menarik. Kuala Lumpur sendiri pun sebenarnya banyak. Gua memang sengaja pecahkan area Lembah Kelang ni lah. Kita cakap Lembah Kelang ni dengan Kuala Lumpur pada satu segmen daerah-daerah lah. Pasal Lembah Kelang ni terlalu banyak daerah kan? Banyak daerah yang ada banyak tempat-tempat macam ni lah maksud dia. Macam daerah Petaling tu sendiri, lu orang nak tengok. Ini pun sebenarnya ada banyak lagi kedai-kedai dekat daerah Petaling yang gua tak pergi. Dan juga pasar karat dia. Macam contohnya pasar karat Kabut Sim Malam dekat Petaling Jaya, kat APJ State. Situ pun sebenarnya ada beberapa seller-seller kaset. Gua tak masukkan dalam video ni kan? Mungkin dalam video yang akan datang, insyaAllah. Alright, macam mana pun, selamat berpuasa diucapkan kepada semua. Pada mereka yang belum subscribe, sila subscribe segera.